Paling achievement yang paling tinggi saya dapat bulan 7 atau bulan 6 tahun lepas. 10 ke 20 ribu? 10 lah, 10 ribu lebih. 10 ribu lebih dengan hanya ada SPM dan juga CJ kelayakan daripada MISA. Dekat Malaysia berlaku satu letupan dekat Putra Heights. Ya, betul. Saya dengar lah desas-desus abang yang pasang. Memang saya yang pasang. Baik kau. Wah. Saya baru terlibat juga. Memang ada terlibat. Okay. Gas ni bila bocor bawah tanah ni, dia laluan dia sama macam air mata air. Oh. Assalamualaikum, anda bersama saya bukan 1 minit tapi anda bersama saya MISA Podcast. We Create Industry Expert Campaign. Mudahnya mencari kerja. Guys, ikut kapal dekat sini hari ni bukan nak sembang kosong, tetapi kita nak bercerita sikit lah pasal macam mana engkau orang dekat anak-anak muda kat luar sana nak menceburkan diri dalam bidang perkapalan, bidang maritim, bidang oil and gas dan sebagainya. Dekat sini juga ada bidang untuk engkau orang kendalikan drone tau. Jadi kepada mereka yang berminat, aku nak mohon korang klik lah subscribe tu. Bukan kena bayar pun. Dan sedikit pun duit akaun dalam mak ayah kita punya akaun ni takkan hilang. Dan duit akaun kami pun takkan tambah. Jadi apa salah kalau korang subscribe dan bagi like sikit. Dan guys, dekat sini korang akan dengar podcast di mana bukan podcast yang calang-kalang, tetapi korang akan dengar podcast di mana tak ada dekat tempat-tempat lain. Okey, tanpa basa-basi, korang pernah dengar tak orang daripada susah, daripada berada dekat takuk bawah, tetapi hari ini telah menjadi seorang toke, geng. Kita bukan apa, bukan nak sembang kosong, bukan nak sembang kari, tapi benda yang sudah jadi, kita nak mempersilakan Encik Muhammad Zaki bin Yusof kita. Talah! Tepuk tangan sikit bosku. Terima kasih Cik Zaki. Sama-sama. So Cik Zaki, macam mana perjalanan daripada rumah Cik Zaki? Boleh perkenalkan diri sikit tak daripada Cik Zaki kepada semua yang sedang menonton Cik Zaki ni? Alright, selamat pagi. Assalamualaikum. Alright. Okay, first saya kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Muhammad Zaki bin Haji Yusof. Alright. Saya berasal daripada Johor. Oh, okay, Johor. daripada Johor. JB style. Yes. Alright. Okay, lepas tu saya berumur 39 tahun. Okay. Okay, and then saya sekarang bekerja di EZ Energy. EZ Energy. Yeah, EZ mantap, Energy. mantap. Dan sebelum saya nak capai sekarang ni memang betul lah, memang banyak liku-liku lah. Ya, sebab saya dengar Cik Abang Zaki lah, kita panggil gelarkan dengan abang-abang. Alright. Abang ni daripada helper, lepas tu dia jadi mekanik. Lepas dia jadi mekanik, dia jadi welder. Lepas tu dia jadi fitter pula. Lepas dia jadi fitter, barulah dia sekarang bergelar foreman. Korang tahu tak foreman tu apa? Abang Zaki, tolong terangkan sikit. Macam mana perjalanan dan tingkat-tingkat ni, tolong perkenalkan sikit. Okey. Saya dalam dunia industri ni memang agak dah lama juga. Okey. Dah lama. Tapi saya bermula daripada helper lah. Okey. Pada tahun 2013 kalau tak silap saya, di Sandabi Engineering. Okay, Sandabi Engineering, saya join the ONGC, and then terus pergi ke MMHE, terus pergi join ke Tapis Q, Tapis R, and then terus ke Malikai. Apa? Tapis tu apa? Kuih lapis ke boleh? Bukan, platform. Nama platform. Okey, sebenarnya banyak je nama-nama platform. Seperti Duyung, Andra, Angsi dan juga sebagainya. Ni salah satu nama dia Tapis. Okey, teruskan Cik Zaki. Okey, lepas tu daripada daripada satu projek ke satu projek tu saya timbul pengalaman. Tapi apabila saya sampai ke takuk mechanical, jadi saya fikir saya nak kena improve diri saya. Sampai bila kita nak sampai ke level 2 je. Betul. So saya punya income pun masa tu pun setakat tu je. Kalau zaman saya helper dulu, hanya RM4.5. RM4.5, alamak. Pada masa tu masih bujang lagi lah. Masih bujang lagi. Sekarang dah rumah tangga. Until bujang lagi lah. Oh, sekarang bujang lagi? Kepada makcik-makcik tu yang ada anak dara, boleh tolong roger, tolong komen kat bawah. Nanti suruh kapal respon. Okey, tapi tak apa. Sebenarnya bukan apa, Cik Zaki, kita kena bagi tahulah dekat orang dalam industri ni tiada apa yang mustahil dan tiada apa yang mudah. Betul. Jadi macam Iwan yang bercakap ni pun, saya bermula daripada kadet bang. Jadi saya mula daripada kadet, memang hina, call anytime, do everything, sampai satu takut. Tetapi sekarang kita nak tanya pada ni, sekarang Cik Zaki, Abang Zaki ni sebagai foreman. Ya, betul. Apa tu foreman? Foreman ni saya tahu four ni dahi. Apa tu? Cuba cerita sikit. Okey, foreman ni sebenarnya dia kalau bahasa English senang, simple English dia, leader lah.
Leader. Yes. Kita control kita punya budak-budak. Kita ada kita punya team, and then kita ketua. Oh, jadi ketua kepada satu grup team. ni. Yes, satu team ni selalu ada berapa orang? Macam sekarang ada yang kadang ada yang 26 orang. Ramai sejujur. Macam saya macam foreman ni pun ada foreman fitter, ada foreman piping fitter, ada foreman structure fitter, ada foreman welder. Kalau macam saya ni, saya foreman semua. Okey, faham. Jadi foreman ni adalah salah satu ketua. Tetapi sebelum jadi ketua, saya nak tanya dengan Abang Zaki satu bang. Okey, boleh? Abang punya level pendidikan boleh cerita sikit tak? Saya punya pendidikan SPM je. SPM je guys. Guys, dekat sini terang lagi bersulur, korang tak memerlukan degree holder atau PhD holder atau master holder untuk korang memegang gaji 10 ke 20 ribu ringgit. Betul tak? Betul. Jadi satu benda yang saya rasa boleh cik Abang Zaki ulas pasal benda ni. Okey. Daripada SPM, saya rasa tercabar tak keluarga, ayah kena tibai dengan ayah. Cerita sikit. Masa tu memang okey lah. Saya cerita saya punya first, saya cerita saya punya background family dulu lah. Okay. Abang saya engineer. Petronas. Oh, mantap. Abang ipar saya pula IR Petronas. IR Petronas guys. Jadi semua bidang oil and gas. Lepas tu pula anak saudara saya pula ship, bagian logistik. Lepas tu takkan saya cuma SPM dia. So saya pun fikir alright, saya daripada kampung saya terus pergi ke, itulah first saya punya tour adalah helper. Stand-up engineering dulu, and then projek ONGC. Abang Zaki kampung Johor kat mana? Benot. Oh, saya ingat Majidi, kampung Melayu kan. Alamak. Itu kampung, itu jangan main-main, kampung ABC Melayu. ABC sedap tu. Okey, tapi tak apa. Kita nak bercerita panjang lebar lagi berkenaan dengan Abang Zaki bin Yusof ni, salah seorang yang saya nak bawa ke tengah, di mana dengan sekadar SPM beliau boleh capai satu tahap di mana asalkan korang ada usaha, ada kemahuan, pasti berjaya. Kita rasa kita akan teruskan lagi selepas ni. Kita akan beritahu ini adalah kempen This is We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Kita akan jumpa selepas ni. Assalamualaikum. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat offshore sendiri sedang mencari pekerja-pekerja, terutamanya dalam bidang scaffolding lah. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh Petronas, sama ada offshore ataupun onshore, mesti wajib kena ada sijil scaffolding itu sendiri. Dengan syarat masuk kursus ni dan kerja at least 1 tahun, timba pengalaman, yang mana tak pernah merasa pergi bekerja offshore, boleh merasa. Guys, bertemu kita kembali dalam Misa Podcast, mudahnya mencari kerja. We Create Industry Expert. Jika korang nak jadi expert, nak memegang gaji yang besar-besar, aku rasa korang subscribe channel ni dan juga follow channel ni. Kalau boleh korang komen, cakap dengan siapa pula kita nak panggil pada episod yang akan datang. InsyaAllah kita akan usahakan, walaupun korang nak panggil YB yang terkenal. Okey, tanpa basa-basi, kita nak bersama dengan Abang Zaki kita lah. Sebenarnya Abang Zaki, saya cakap terang, saya dah lama tengok Abang Zaki ni dekat dalam TikTok, dekat dalam media sosial. Dia banyak menceritakan, dan daripada penyampaian dia, aku nampak lah dia seorang yang berkredibiliti dan juga leader lah. Dekat sini saya nak bagi tahu satu penekanan. Misa Podcast ni mengetengahkan tentang industri-industri, dan saya CEO kapal adalah duta untuk Misa. Dan saya nak bagi tahu, Misa bukan sebuah scam. Dah banyak testimoni yang diorang menempatkan pelajaran dan juga kerja. Jadi ada juga orang cakap, saya tak dapat kerja pun, saya tak dapat kerja. Yang tak dapat kerja tu, korang hubungi management untuk korang dapatkan selesaikan masalah korang. Tetapi dekat sebelah saya sekarang ni, Abang Zaki ni adalah salah satu testimoni daripada Misa untuk menceritakan di mana Misa bukan scam. Dia adalah pelajar Misa dan dia bekerja, belajar dan terus dapat kerja daripada Misa. Betul. Macam mana? Boleh abang ulas sikit daripada tadi abang cerita keluarga abang. Abang kata daripada abang ipar, abang semua IR ni semua, dan mendorong abang untuk belajar. Okey. Dia sebenarnya apabila dia nampak kita ni level bawah, saya pun terasa lah kan. Memang kena sindir kan. Memang sindir. Duit raya tak payah minta dengan dia. Betul tak? Betul. Sindir je. Alamak, saya pun rasa macam aduh, tak boleh tahan ni. Okey, saya pun berani ambil bila saya satu level tu, bila saya dah satu level, saya pun berani nak keluar daripada saya punya
kepompong lah kan. Jo, saya pun dapatlah satu nampak satu iklan ni Misa ni kan. Masa tu kalau tak silap dekat Masa tu Hotel umur Johor. berapa tahun? Oh, dah tua. Dah tua. 37. Artinya 37 masa tu. Masa tu saya adalah pelajar Misa yang paling tua. Saya kontak masa tu kalau tak silap saya Puan Syida. Saya cakap, boleh tak saya nak masuk sebab saya Kejap, saya dapat tangkap satu benda kat sini. Abang Zaki ni, dia daripada SPM, dia menjadi helper. Ya, betul. Lepas tu jadi welder. Dia buat kerja-kerja ringan dulu, tapi dia tak masuk Misa lagi. Sampailah satu takut tu, dia dah kata gaji dia tak boleh lagi. Memang tak cukup. Kat situ budak JB geng, JB style. Memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Awet Singapura. Aduh. Jadi dekat sini, apa nak sampaikan, dia baru fikir pasal education. Betul. Masa tu umur dia 37 tahun, bosku. Tepuk tangan sikit. Jadi teruskan bang. Bila dah 37 tahun tu, saya tengok syarat 35 tahun. Okey. Lepas tu saya call, cakap, boleh tak selit? Saya minta tolong sangat, saya nak selit. Saya nak follow. Sebab yalah, kita rugilah kita dah kerja. Yalah, walaupun bidang yang sama, tapi kita tak ada qualification. Tak ada qualification. Nampak jadi, tak dekat situ? Dekat sini apa yang penting adalah selalu orang tanya saya, Bang Zaki. Orang selalu tanya saya, Bang Zaki, nak kerja kapal boleh tak? Saya nak kerja kosong. Saya kata, bang, saya ada banyak kerja kosong. Persoalan saya satu je. Qualification. Ada tak kelayakan untuk kau bekerja bersama saya? Terus diam. Betul. So sama boleh bang pasal qualification tu. Bila saya fikir qualification, saya pun minta bantuan daripada, saya pun minta pendapat daripada abang ipar saya dengan abang-abang saya. Lepas tu dia cakap, okey, saya pergilah. Masa tu saya tak cakap dulu, saya pergi road tour untuk Misa ni dekat JB. Okey. Saya pergi sana, balik tu saya cakap, okey, good. Dia orang pun cakap, okey, good, tak apa. So Misa boleh toleransi dengan umur? Umur, yes. Boleh toleransi, tak ada masalah. Tu rezeki kau juga bang. Ya, saya merayu tau masa tu. Sebab saya nak sangat, saya merayu. Saya merayu, kalau tak silap saya Puan Syida masa tu. Saya merayu, tolong Puan, saya nak dapat seorang pun jadilah. Saya merayu sangat. Saya bayar lebih pun tak apa, saya cakap. Saya bayar lebih pun tak apa. Yang penting saya dapat qualification untuk ni. Tu je. Lepas tu, okey, boleh diselitkan. Selitkan. Okey, atas kerjasama Misa dengan Rana aku, saya masuk. Masa tu abang umur 37. Saya dah umur 37. Orang panggil abang long masa tu. Ya, saya adalah student yang paling tua. Tapi nak cakap terus terang, Bai, masa saya umur 37 tu, saya tak berumah tangga. Saya dah berumah tangga. Kita dah anak dua dah. Jadi masa tu saya dapat rasakan perasaan umur 37 masuk sebagai student bukan satu perkara yang mudah duduk di kalangan budak-budak muda. Ya, ni. betul. Malu, babe. Malu. Satu, malu. Kedua, kita rasa dah ke belakang jauh. Ya. Jadi pendek kata, masa muda abang ago-go juga. Ago-go juga. Memang. So bang, masa dekat Johor abang buat kerja-kerja helper ni semua macam mana bang? Gaji dan juga kehidupan abang, macam mana perbezaan dia masa abang jadi kerja kat darat jadi helper tu sehingga abang jumpa Misa? Okey, perjalanan saya masa saya kerja jadi helper tu, yalah, kita masa tu kerja pun gaji berapa. Okey, bertahun-tahun macam tu je. Naik motor. Alamak, Ujung minggu lepak. Ya. Boleh dikatakan lepas gaji tu 90% gaji kita habis untuk agogo lah kan. Ya, betul. Zaman bujang je. Ya. JB style kan. Kena pula JB. Gitulah dia. Lepas tu bila cakap memang tak cukup. Okey, bila tak cukup, sampai bila nak macam ni? Saya pun fikir, wah, umur pun makin lama makin tua. Memang saya cakap, rugi dulu tak ambil cert apa semua zaman-zaman muda. So saya pun cakap, tak apalah, berani mati. Okey, saya dapat Misa. Saya dapat Misa, terus saya tengok package dia okey apa semua cert tu memang complete set lah untuk dalam bidang oil and gas ni. So saya pun fikir, wah, okey, tak apa. Apa lagi, saya pun berani mati. Okey, saya pun itu yang saya call tadi, call dapat alhamdulillah. Saya pun okey, one step level lah. Okey, jadi macam adik-beradik saya cakap, tolong settlekan ni apa yang patut settlekan patut. Abang nak pergi kerja, abang nak pergi belajar. Nak pergi belajar. Okey, boleh, tak ada masalah. Settle. Saya pun terus masuk 27 November. Itu adalah dalam sejarah dalam hidup saya yang berumur dah tua dah 37 tahun jadilah student, campur dengan budak student. Budak-budak muda. Tapi saya okey je, saya tak masalah. Sebab peribahasa orang kita sekarang kan tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Tak ada masalah apa-apa pun. Bagi saya, apa nak malu bah?
Betul, kita tuntut ilmu untuk kita apa. Betul. Sampai bila kita nak ni. Jadi kepada mereka adik-adik kat luar sana tu, kalau berminat untuk join lah kan, korang boleh nampak apa yang saya bawakan ni adalah Abang Zaki ni. Dia bukan kaleng-kaleng lah. Umur 37 baru dia masuk dalam Malaysian Industry Skill Academy ataupun MISA. Kepada mereka yang nak join tu, dekat dalam TikTok, dekat mana-mana media sosial, Instagram ataupun dekat dalam YouTube ni, korang boleh klik kat bawah tu dan korang boleh hubungi management untuk korang dapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan korang tau. Sebab bila masa depan korang cerah, barulah korang boleh pakai Y-Suku. Ini asyik pakai motor cabuk je kan. ES5 ES5 pun malu kan, nanti marah Honda. Tetapi bukan apa, kita nak cakap cuba upgradekan diri korang macam Abang Zaki ni. Tapi Abang Zaki ni dari memang agak power lah, daripada bawah sampai ke atas dengan menggunakan kemahiran je. Ya, betul. Boleh cerita tak kemahiran apa yang abang ada selain mengurat? Alamak. Okey. Saya ada kemahiran dalam bidang welding. Okey. Welding ada. Lepas tu kemahiran binaan untuk fabrication structure pun ada. Oh, abang buat dinding kapal, bodi kapal ke? Platform. Semua platform. Okey. Macam saya bidang saya penuh pada platform. Jadi tiang-tiang platform ni semua abang. Ada kita create satu kita build satu platform yang baru lah. Gitu. Faham. Jadi Abang Zaki mesti orang tanya, abang ni kerja apa? Dari tadi aku tunggu dah 20 minit ni. Relax kan. Siok kapal akan tanya, sebab kita nak bagi tahu dia satu benda ajaib dah berlaku dekat sini. Yang ajaibnya, dia daripada tak ada apa-apa, hanya SPM. Dan dia belajar, dia kerja sampai satu takut tu dia terasa trigger, wow, aku rasa aku perlukan education sebab memerlukan certificate dan qualification. Dekat MISA ni ada segala bendanya dan diorang tempatkan korang tempat kerja sekali dan diorang bagi kau kerja. Tapi bila sekarang ni bang, dah dapat kerja, lepas tu dah habis kontrak. Kan kerja offshore ni, oil and gas ni kontrak. Dah habis kontrak, diorang marah balik MISA. Macam mana tu bang? Oh, itu silap sebenarnya. Sebab dia orang kata kami dah habis kontrak, lepas tu terus kena sidai, tak kena panggil lagi. La ilaha illallah. Engkau orang faham tak kerja oil and gas dengan kerja pejabat 85 ni? Abang Zaki tolong cerita bang. Okey. Dia kerja kontrak ni dia by kontrak. Okey, by project sebenarnya. Okey, contoh kalau satu projek tu habis macam mana? Kalau projek tu dalam masa berapa jam? Contohlah satu projek tu, contoh macam baru-baru ni Kasawari, projek Kasawari Petronas, masyarakat MMHE, the latest project lah, jangka masa lebih kurang dalam 3 tahun. Sebelum kita kena bijak. Kita manage. After kalau macam lepas habis belajar, of course management akan carikan kerja. Tapi bila dah masuk kerja tu, kita kena gayakan hidup kita. Kita kena pelbagaikan, kita gunakan kita punya cert yang kita dapat untuk pelbagaikan. Gitu. Of course lah, kalau kita tak boleh nak mengharapkan satu benda management aja. Kita of course lah kita nak kena modern daripada yang ada. Networking lah. Yes, networking. Kita kena ramai cabang. Of course lah kita kena foment sana, sini, kita kenalan. Daripada kenalan itulah kita akan marketkan diri kita, skill kita. Tapi sebenarnya betul, saya ada tengok satu influencer tu, dia cerita dia berjaya sampai ke Norway, sampai ke luar negara dengan SPM saja. Rupanya dia punya networking. Yes, betul. Dia punya networking kuat. Artinya dia kawan dengan orang ni, lepas habis kontrak ni dia terus lompat company ni. Betul. Sebab kita takkan duduk kekal dekat satu syarikat. Betul. Dan macam Abang Zaki cakap tadi kan. So Abang Zaki, kita rasa banyaklah cerita ni. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan macam mana Abang Zaki selepas dia masuk dalam industri MISA ni, dia dah join MISA ni, apa pula dia jadi dan macam mana pula dia belajar. Kita akan tanya dia belajar dekat mana dan macam mana. Kita jumpa lagi Weekly Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Jangan lupa kan, subscribe, jangan tak subscribe. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku ceritakan. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, Safety Medical dan juga Advanced Firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil-sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau.
Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Kepada mereka, jangan lupa subscribe, dapatkan buku Pelaut Melayar hasil penulisan saya sendiri. Okey, tak apa. Kita nak sambung lagi berkenaan dengan kelebihan dan juga kerjaya dekat dalam bidang Abang Zaki kita. Abang Zaki, tadi Abang Zaki cakap abang sebagai foreman dalam bahagian structure. Babak welding, babak inspection ni semua memang makanan abang. Ya, betul. Jadi bang, baru-baru ni dekat Malaysia berlaku satu letupan dekat Putra Heights. Ya, betul. Saya dengar lah desas-desus abang yang pasang. Cuba cerita bang. Okey. Memang saya yang pasang. Baik kau. Wah. Saya pun ada terlibat juga. Memang ada terlibat. Okey. Tapi so apa cabaran dia bang masa abang buat pemasangan seperti dekat pipeline dekat bawah tanah ni semua? Apa cabaran-cabaran dia? Bergaduh dengan Pakistani ke? Dan sebagainya. Sebab Pakistan tu yang dapat nama sekarang ni. Kita kena cerita tanyalah juga. Pakistan tu dia selamatkan orang. Dia selamatkan orang. Bagus. Sangat memang bagus. Okey. Orang pula cakap dia nak IC. Okey, tadi apa? Kita sambung. Dia cabaran dia masa untuk pasang lay pipe dalam tanah ni. Alright. Space. Okey, space. Space. Sebab kawasan tu memang kawasan jadi kita bermain dengan space. Bawah tanah. Itu saja. Jadi dalam keadaan ruang space yang tak berapa besar, jadi kebebasan kita nak pergerakan. Jadi kena pula dalam kawasan benda tu pun panas. Panas. Jadi itulah dia, safety lah dia. Dia pipeline tu berapa meter ke bawah? Ramai nak tahu ni. Kalau ikutkan dalam 10 meter. 10 meter? Ya. Okey, contoh ini rumah Ini rumah 10 meter, 10 kaki. 10 kaki bang? Ya. 10 kaki tak dalam tak dalam pun. Jadi kalau ni rumah. Ya. Okey, pendek katalah. Setiap rumah kat Malaysia ni, tinggi dia lantai ke ceiling 10 kaki. Ya. Ke 15 kaki ya. Betul. So, bila dia orang korek tu, mana letak akal bulldozer tu semua? Itu saya tak berani nak komen banyak. Okey, semuanya kalau ikutkan dia punya logical, kita punya pengalaman, piping ni, pipe gas, of course lah pipe gas. Jadi bila benda tu dah lama, setiap joint, every joint ada weak point dia. Ya. Jadi bila benda tu dah lama, of course dia ada cracking, mudah cracking. Bila mungkin dalam sekitar kawasan tu dia bergegar and then dia crack, gas pun bocor. Bila gas ni bila bocor bawah tanah ni, dia laluan dia sama macam air mata air. Dia akan ikut dalam tempat udara kosong. Ya, dia akan ikut. Jadi mungkin kat sekitar situ ada satu rumah, mungkin dia tengah masak ke apa, dia blown. Yes, gitu. Macam tu. Yes. Itu je. Gas bila kita dah masak api, mesti blown. Okey. Selain pada tu, abang cakap selain pada blown tu ataupun blow out ni kan, apa lagi cabaran yang sebagai abang jadi foreman ni berhadapan dengan manusia-manusia? Ada seorang tak datang kerja dan tapi nak gaji penuh. Itu macam-macam kerenah tu ada tu. Memang ada. Kalau dah duduk kat Malaysia memang ada. Memang ada cabaran dia. Cumanya kita kalau dalam cabaran tu, kita bagi tahu dengan dia orang. Kita brainwash sikit lah. Kita brainwash, kita nasihat. Diorang boleh terima tak? Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Kita kena, itu memang cabaran bagi saya lah. Sebab saya cakap tu saya dulu masa kerja kedai kedai makan. Abang tukang buat roti canai ni, kalau dia kena nombor ekor, esok dia tak datang kerja. Itu bukan biasa. Itu satu. Kedua, esoknya kalau dia mancing ikan, dapat ikan patin buah. Kan? Saya duk faham. Dapat patin buah. Rupanya bos, tahu patin buah sekilo RM700. Mahal. Patin buah, esok dia tak datang kerja. Ada tak macam tu bang? Ada. Kerenah. Hari ni gaji, besok tak datang. Ada. Memang. Kalau korang buat macam tu geng, memang ibarat korang melepaskan batuk di tangga atau mencurahkan air ke daun keladi lah. Ya, betul. Jadi tak guna, sia-sia saja usaha korang. Bila korang dah diberi pelajaran dan juga pengajian, pekerjaan,
dan tiba-tiba kau tak ambil? Dia macam kurang bertanggungjawab. Itu memang banyak ramai. Jadi saya pun berdepan benda tu kita basuh ya. And then kalau kali pertama, kedua, kali ketiga tu cukup lah. Kali ketiga tu okey, kita terminate lah. Kepada mereka yang baru saja menonton dan baru saja kenal Misa Podcast ni, saya nak bagi tahu korang, Abang Zaki ni salah satu pelajar daripada Misa, di mana dia masuk di usia 37 tahun dan dia habis belajar dalam sesi short course. Ya, betul. Abang ambil kursus apa bang dekat Misa itu? PRF. PRF apa tu? Pipe rigger fitter. Oh, saya ingat Parlimen Diraja Malaysia. Okey. PRF Ya betul, PRF. Pipeline. Okey, dia bahagian pipeline. Okey, saya gurau je. Okey, dia bahagian pipeline. Jadi sekarang ni abang ni telah menjadi foreman. Ya betul. Dia belajar korang tengok dia belajar dalam berapa? 6 bulan, 3 bulan. 3 bulan saja. 3 bulan dia belajar. Dalam masa setahun sekarang dia bergelar foreman. Tapi dia sendiri cakap abang lompat-lompat syarikat abang. Ya betul. Kalau ikutkan berapa syarikat dah abang lompat? Weh, banyak. Lebih 20? Tak sampai lah. 15? 7 je. Dalam 7 syarikat. 7 je. Banyak jugalah. Macam yang bercakap ni kat 10 syarikat lah. Alamak. Sebab bekerja dalam industri oil and gas, ada satu hamba Allah ni jumpa saya, dia cakap untuk bekerja dalam oil and gas ni, kau orang kena lompat-lompat. Ya, betul. Untuk kau grow kau punya networking dan juga kau orang punya career. Ya betul. Jadi saya tak tahu benda tu. Bila saya macam mana, apa pendapat abang? Dia benda tu memang betul lah. Macam saya sendiri pun saya buat macam tu juga, lompat-lompat. Saya pun sendiri pun lompat-lompat. Kadang-kadang projek tak habis, daripada projek daripada company movies, saya lompat pergi ke Juru Nature. Lepas tu Juru Nature, nampak sana ada tawarkan lagi up lagi RM1. Kita naik sana pula. Gaji tadi abang cakap up RM1 ni macam mana? Gaji diikut macam mana? Ikut hours ke? Ikut day ke? Hours. Ikut hours per jam. Selalunya rank yang paling rendah berapa dia orang dapat gaji? Kira contohlah, saya ada adik lepasan SPM. Tiba-tiba dia tak nak belajar. Saya nak bagi kat abang, bang, kau Abang Zaki tolong basuh budak ni, bagi duduk bawah kau. Lepas tu kau ambil dia sebagai helper lah kan? Helper lah. Berapa gaji dia akan dapat? Kalau rate pada sekarang ni, market sekarang, helper RM10. 1 jam? 1 jam. Weh, banyak weh. Zaman sekarang RM10. Mana dah naik banyak baik. Kau kerja dekat Eddie, kau kerja kat ni makanan segera Eddie tu, kan? MD tu, memang kau dapat RM4 je. Sebab saya pernah kerja, saya cakap RM4 sejam, tapi duduk dengan aircon lah. Lepas tu tengah hari dapat burger satu. Tapi dekat sini lain lah, kau kena beli sendiri baik. Betul. Tapi RM10 tu besar. Sebab satu hari kurang-kurang kau kerja 8 jam. 8 jam 80 kan? Banyak. Lepas tu macam mana pula pengalaman abang? Gaji yang paling tinggi selama abang kerja? Seumur hidup saya dalam bekerja, dalam bertahun-tahun saya kerja, dalam berpuluh-puluh tahun, dah lebih 13 tahun saya kerja dalam oil and gas ni. Paling achievement yang paling tinggi saya dapat bulan 7 atau bulan 6 tahun lepas. 10 ke 20 ribu? 10 lah, 10 ribu lebih. 10 ribu lebih dengan hanya ada SPM dan juga CJ kelayakan daripada Misa. Itulah yang saya satu benda yang sangat bagus lah paling bagi tinggi saya. Sebab siapa nak bagi kan? Betul. Kalau kau duduk tanam serai kat belakang rumah pun belum tentu lagi kau akan dapat benda ni lah. Itu saja yang saya boleh cakap. Jadi kepada mereka yang berminat, aku rasa jangan tunggu masa. Betul. Sebab masa tu sangat-sangat short geng. Sebab Mak Saleh pernah berkata kan, bukan Wan Mak Saman, Mak Saleh. Mak Saleh pernah bercakap, life is short. Dalam masa yang sekejap ni bang, umur aku dah 40. Cepat bro. Hampir sama. Jadi aku rasa macam, banyak lagi aku tak buat ni. Jadi sebab tu saya nak gesa pada anak-anak muda, makcik-makcik kan. Jangan risau makcik. Jadi pekerjaan sebagai seorang pelaut ni adalah pekerjaan mulia. Bukan kaki mabuk, bukan kaki arak. Jangan risau. Itu tahun 80-an punya cerita. Ini tahun kita cari duit, kita majukan negara. Betul tak bang? Betul. Apa pendapat abang kepada generasi muda ni? Kalau dia orang masuk dalam industri construction pipeline ni semua, adakah dia orang boleh jadi tukang pipe buat rumah atau pipeline dekat construction dan juga industri offshore ni? Boleh juga. Boleh juga, tak masalah. Dia benda yang sama. Cumanya apa beza dia kalau buat pipe dekat rumah dengan buat pipe dekat construction offshore ni? Beza benda ni orang tahu bang. Beza dia, pipe rumah ni kecil. Pipe dekat offshore ni besar-besar. Besar tu berapa bang? Paling besar pun diameter 36 inci. 36 inci? Ya. Besar mana? Satu peluk ada. Satu peluk 36 inci dalam tangan. 36 inci kita fit up. Dengan ilmu yang ada tu, yang kita belajar tu, kita dapat tahu macam mana kita nak fit up, macam mana kita tahu
untuk swing, degree apa semua, itu dia. Bang, saya nak tanya. Bila pipeline tu duduk dalam dasar laut kan? Ataupun dalam tanah. Tak karat ke pipe tu? Sebab pipe kan buat dengan besi. Ya, betul. Okey. Dia pipeline ni apabila duduk dalam duduk dalam air, of course dia akan ada satu corrosion dia. Dia ada satu bagian part untuk blasting painting punya part lah. Dia punya specialist lah untuk ni, sama ada dia nak anti dust ke apa, yang dikarat ke anti rust punya ni. Okey, dia akan cat ke ataupun dia akan salut dengan plastik teflon ke apa ke. Okey. Saya nak tanya. Jadi dia tetap akan berkarat? Dia takkan berkarat. Takkan berkarat. Kalau dia besi takkan berkarat. Ya. Korang kena tanya, kenapa besi tak berkarat dekat dalam air laut dan juga dekat dalam dasar dekat Putra Heights tu. Memang saya tengok tak berkarat pun. Tetapi kalau kau letak paku dekat store rumah korang, mesti berkarat. Jangan lepas sebulan 2 bulan. Persoalan dia nanti korang komen. Siapa yang pandai, kita akan bagi hadiah. Dapat basikal sebiji. Tapi tak apa kan, kita akan sambung lagi dengan abang ni. Saya nak tanya sikit lah bang, sebelum saya nak habiskan sesi ni. Tadi abang cakap pasal pipeline tu kan. Pipeline ni dia anti karat dan juga tak karat ni. Sepanjang abang bekerja, berapa dia punya jangka masa sebuah pipe ni untuk diorang ganti benda baru? 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun? Dia tengok pada schedule. Oh, dia ada jadual. Dia ada schedule juga. Dia tengok base pada material juga. Jadi pipe-pipe dekat rumah ni sebenarnya pipe rumah ni biasa. Pipe rumah ni kalau dalam 5 tahun dah karat dah habis. Okey. 5 tahun 5 tahun dah karat dah. Itu pun dah karat teruk dah. 10 tahun kau kena pindah rumah baik. Kita akan bertemu lagi, mudahnya mencari kerja. We Create Industry Expert bersama Misa Podcast. Yang mana tak subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Assalamualaikum. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar, kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, Misa dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, lajulah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada. Cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera, cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang, ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu dan ambil masa lama juga lah. Salah satu benda yang sangat menarik dekat dalam kerja industri ni, bila masa korang kena berjauhan dengan keluarga. Dan saya tak nafikan benda tu adalah salah satu benda yang agak tough jugalah bagi seorang lelaki. Macam walaupun saya yang bercakap ni, saya dah belayar 23 tahun bang. Setiap kali saya nak meninggalkan rumah, saya akan rasa homesick lah bang. Sebab saya ada keluarga. Jadi saya akan rasa seminggu 2 minggu tu, bila naik kapal, saya nak serasikan kerja. Macam mana Abang Zaki kerja masa dekat offshore tu? Oh, sebab lupa, Abang Zaki tak berkahwin lagi kan? Tapi mesti nak tinggalkan mak ayah, keluarga, adik-beradik. Sebab saya nampak keluarga Abang Zaki ni keluarga yang besar. Ya, betul. Saya jenis tak kisah. Saya penting sebelum saya fikir orang, saya fikir diri saya dulu. So saya kena motivate saya punya diri, sebab saya nak capai apa yang diorang capai. Tapi betul weh, korang kena ingat satu benda tau. Dulu kan, selalu kita dengar cakap mak kan, kerja government. Tapi kau tak, benda tu tak kena dengan kau. Sebenarnya korang kena cari tau apa yang sesuai dengan kau. Betul. Tapi bang, sepanjang abang bekerja dalam offshore ni, beberapa tahun dan juga onshore, abang ni dia kerja 2 tempat. Dan bila dia dah dua-dua ni, dia dah rasa selesa, dah gaji dia pun dah selamat. Dia pun dah pakai Honda kan? Dia pun dah pakai Honda. Jadi
saya nak beritahu pada anak-anak dara JB, bukan senang nak dapat dia. Okey, korang kena hubungi melalui saya dulu. Ada salam kokok dia. Tapi tak apa, kita nak cakap, abang, ada cerita-cerita menarik tak yang abang boleh kongsi pasal kisah-kisah yang tak dapat abang lupakan sehingga hari ni? Macam kisah seram ke, kisah-kisah tragis ke? Okey, boleh ada, share sikit tak? Ada. Alright. Memang ada. Sebab bang, dalam buku Pelawak Pelayar ni, saya ada himpunkan beberapa kisah menarik lah sepanjang pelayaran saya. Ni adalah buku penulisan saya sendiri. Kalau korang nak dapatkan, korang kena DM saya lah dekat dalam TikTok ni. Tetapi saya nak tanya sendiri pada abang, pengalaman abang sendiri, Abang Zaki. Ada. Memang ada. Pengalaman apa untuk dalam dunia-dunia seram ke mistik tu memang of course ada lah. Okey, kita mula kalau abang ada cerita darat dulu. Okey, darat. Nah, darat dulu. Dekat darat ni masa tu dekat onshore dekat projek Tapis. Okey. Tapis. Masa tu saya jadi helper welder. Alright. Okey, saya jadi helper welder. Masa tu ada night shift. Okey. Okey, night shift. Night shift Night shift. Night shift dari pukul berapa sampai pukul apa? Daripada pukul 8 sampai pukul 8 jugalah. Oh, artinya 12 jam. 12 jam. 8 malam sampai 8 pagi. Ya, betul. Okey, jadi 12 jam tu kena alert lah. Ya, betul, kena alert. Masa tu saya jadi helper. Abang jadi helper. Helper welder. Apa tugas helper yang selalunya diarah buat? Helper ni kita tolong lah. Apa yang dia nak kita tolong lah. Do assist as required. Ya. Maksud dia assist as required, dia suruh kau cebok air, kau cebok. Ya, betul. Dia suruh kau lap meja, kau lap meja. Jadi maksud dia helper. Ya, betul. Korang kena ingat, ini helper apa? Oh, ni saya helper untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, awak helper. Kan? Dia suruh kau tuang kopi, kau tuang kopi. Macam tu lah. Itu nama dia helper. Korang kena faham dulu. Saya kena beritahu maksud helper. Teruskan bang. Jadi ada satu part ni, nama dia welder tu saya tak ingat, orang Sabah, welder saya tu. Saya pergi masa tu pergi smoking area, isap ukur lah. Okey. Saya isap ukur jap. Dekat offshore boleh merokok Bukan onshore, ni onshore. Oh, dekat onshore. Dekat onshore dia ada tempat dia kan? Ada tempat dia. Designated place kan? Betul. Saya pergi kat smoking area untuk isap ukur jap. Saya turun modul pergi. Dia masa tu dia tengah running. Okey, tengah running. Dia masa tu semau, assist semau, electrode. So satu part tu biasanya saya akan hulur. Hulur electrode. Electrode adalah road. Faham. Road. Okey. Electrode. So saya hulur. Sebatang. Ya. Masa tu saya dah cakap dengan dia, okey. Aku pergi turun bawah jap, isap ukur jap. Ni tengah welding ni? Ya, tengah welding. Okey, aku turun bawah jap. Okey, boleh. Dekat atas modul. Atas modul. Masa berapa tu ketinggian? Masa tu dekat area upper deck. Nama modul tu upper deck. Okay. Upper deck. Dekat upper deck tu adalah masa tu kita welding untuk pedestal crane. Okey, jadi kejap. Abang tengah welding bersama pekerja-pekerja abang dekat satu high level lah. High level, ya, dekat okey, berapa ketinggian dengan lantai? Ataupun dengan lebih tinggi, memang tinggi. Sebab kita daripada 30 meter, 60 meter, 7 tingkat, 30 adalah 8 tingkat bangunan. Tinggi lagi, 10 tingkat ada. Dekat 10. Pedestal crane. Okay. Kita dekat area pedestal crane. 10 tingkat tu tinggi bai. Biasanya kalau dekat platform ni ada satu nama dia heli deck. Heli deck ni adalah heli deck ni adalah lagi tinggi. Yang paling tinggi. Paling tinggi daripada upper deck. Ya. Jadi pedestal crane ni atas lagi daripada heli deck. Oh, tinggi tu 10 ni. Ini tiang pipe besar untuk crane. Okay. Kita untuk provide untuk tu. Jadi kita kat situ lah. Daripada atas nak bawah tu lebih kurang dalam 15 minit. Abang welding dekat area crane tu lah. Ya, pedestal crane tu. Jadi masa saya turun tu saya cakap dengan dia, jadi dia kena ambil sendiri. Baik. Tiba-tiba dia ada orang yang hulur elektrik tu. Okey. Padahal saya tak ada ni. Ada orang hulur. Itulah yang paling saya tak boleh lupa. Itulah pengalaman saya. Dia dah masuk misa ke belum? Ataupun dia dah ambil boset ke belum? Aku nak tahu siapa dia yang bagi dia CJ boset. Saya pun tak tahu. Tapi itulah dia. Memang masa tu ni waktu malam ni? Malam. Serius lah. Awal masa tu serius. Awal lagi. Seram bai. Awal masa tu dalam kalau tak silap saya dalam pukul 9 lebih, pukul 10. Masa tu abang dengan dia dua orang je? Ya, yang buat masa tu cuma dua orang je yang welding dekat area pedestal crane. Sebab bila korang nak naik tempat tinggi, korang kena buat permit. Nama korang memang kena ada tulis. Kalau dua orang kerja, dua orang je. Jadi apa-apa korang kena balik, korang kena offkan permit tu juga. Betul. Jadi korang kena onkan permit, offkan permit, dua orang. Kadang-kadang kalau tiga orang. Betul. Tapi dalam cerita abang ni dua orang. So masa abang turun isap ukur, dia dekat atas. Ada member tengah ulur. Saya tengah isap ukur bawah ni. Dia cakap Mugi.
Dia cakap lah kan, tiba-tiba aku lepas kau turun tu aku ambil sebatang. Aku ambil sendiri. Tiba-tiba ada orang datang hulur daripada belakang. Okey. Dia pun tak perasan. Dia pun tak perasan. Aku ingatkan kau dah ambil. Aku ingatkan kau dah naik. Aku turun belakang tak ada. Lepas tu dia yang turun bawah. Okey. Dia turun bawah, dia kata, dia cerita, bukan kau dah naik atas Ki? Dia masa aku naik atas. Tu je. Okey lah, kita kemas balik lah. Bang, itu jam juga saya balik. Dia bekas welder bang. Itu betul. Kita orang terus balik. Besoknya dia cuti seminggu tau. Saya ingat lagi. Dia cuti seminggu. Masya Allah. Dia cuti seminggu. Seram baik. Serius, saya cakap terus terang, demi Allah saya cakap lah itulah pengalaman yang saya cakap dekat onshore. Itulah projek Tapis Q. Allah Akbar. Tapis Q. Itulah dia. Dekat Tapis Q geng. Sebenarnya kita tak nak sebut lah nama platform tu, tetapi kita dah tersebut. Jadi bukan nak dinafikan dekat tengah laut tu. Ini kat laut bang kan? Bukan. Ini dekat darat. Dekat darat ada juga makhluk-makhluk yang menumpang bersama kita. Tetapi saya tak sangka dia bukan sekadar menumpang, tetapi turut bersama-sama bekerja bersama kita. Menjayakan untuk siapkan platform tu. Ya, menjaya. Dan saya tak tahu, dia tak ambil upah tu. Tak free tu, free of charge. Dia buat kerja secara percuma. Tetapi Abang Zaki, saya ada satu cerita menarik lah, tapi saya tak bukukan dekat sini. Saya masa tu naik kapal iOS tanker, iOS Captain. Di mana kapal tu saya rasa saya ada cerita dekat mana-mana podcast jugalah. Saya tak ingat, tetapi saya share lah dengan Abang Zack. Masa tu saya tengah buka purifier ni untuk pelampisan minyak. Buat tea break pukul 10.30 malam. 10 sampai 10.30 saya tinggal sepanah ni. Saya pergi sana. Saya bekerja 2 orang. 2 orang ni duduk dalam ni. Seorang saya punya oiler tengah isap rokok. Saya balik-balik, saya tengok sepanah saya dah ada orang susun balik semua barang. Sebab kita orang kerja tak siap lagi. Lepas tu kita orang siapa dia susun. Masa tu fikir positif lagi. Lepas tu saya pun turun. Saya pun bawa keluar balik barang-barang yang ni nak buat kerja. Buat kerja, pak. Ambil sepanah ni. Ada orang dulu. Tengok budak kecil bang. Alamak. Budak kecil warna putih, mata merah. Macam pakai cawat, tapi muka dia faded lah. Toyol tu. Tak tahu toyol warna hijau. Dan toyol dia mencuri duit kan. Dia ni tak mencuri, dia tolong. Dia ulung. Aku melompat lari dengan aku punya third engineer. Masya Allah. Itu tahun 2009 ke atas lah. 2009 ke atas. Kena mandi bunga tu. Kena mandi bunga. Ya. Allah Akbar. Ini punya cerita sama kan? Betul. Dalam industri ni memang kita tak boleh lari daripada benda-benda macam ni. Bang, cerita pasal laut tak? Ada selama abang kerja offshore pula. Tadi onshore tau. Abang ni kerja onshore. Macam mana offshore? Laut saya tak ada kisah seram, saya kurang. Tapi kisah yang keliru tu ada. Okey, cuba cerita sikit bang. Keliru ni dia macam salahkanmu. Jangan salahkan. Macam kesilapan diri kita lah. Okey. Saya ingat keliru aja dengan Nurul dulu. Keliru atas silap saya. Okey. Alright. Masa tu saya buat shutdown. Saya dah buat shutdown dekat kapal Maersk Line, Taiwan punya Maersk Line. Untuk untuk buat turbo charging punya gasket. Turbo charging punya? Gasket. Ya, gasket turbo charging. Alright. Okey. Dekat mana? Sekarang ni kat China ni. Kapal tengah laut ni. Ya, kat tengah laut. Dekat China. Laut China Selatan. Okey, jadi kita buka lah setiap satu bowl. Kita buat satu bowl. Dalam engine room yang panas, kita masuk cantik-cantik. Itu biasalah. Kita tukar. And then kita dah keluarkan gasket apa semua ni. Macam ni kan? Yes, betul. Macam ni. Betul. Kamera fokus sikit. Ini CEO kapal 30 tahun yang lepas. Okey, kita buat tukar gasket charging turbo charging ni. Bila dah tukar gasket, saya masa tu confused. Alamak, dah tukar ke belum? Sebab kita ada 3 turbo charging. Kapal Maersk Line. Dengan dah penatnya 24 jam. Jadi confused. Mana satu lah dah tukar, mana satu dah tukar, mana satu belum. Dah confused. Okey, saya kena beritahu kat dia orang. Turbo charger ni dia ada satu exhaust, satu intake. Ya, betul. Jadi kau akan boleh tahu exhaust ni yang kotor ni, yang hitam ni exhaust, yang putih ni adalah intake. Jadi kalau kau akan nampak dia macam siput. Betul. Nampak dia macam siput bila kau dah tanggal semua filter. So macam sama boleh bang. Jadi saya dah confused. Mana satu nak tukar ni? Alamak, dah tanggal dah ni. Kita dah hanging dah habis lah. Right. Kita pergi naik atas dulu lah. Naik atas dulu, rest dulu. Sebab dia pun dah turun sawah, dah ke parking. Naik, pergi rest jap. Orang dia pun. Ini atas kapal ni? Atas kapal ni. Cincong. Dekat bos kata, dia suruh ajak you makan dulu lah. Makan dulu dekat dia punya bay tempat. Geng Cina ni. China ni. Dia ajak makan dulu. Okeylah, kita pergilah makan dulu. Makan. Kita pun seduk. Kita tak tulis ada tulis kat label. Tercipta
cedok lah pok punya daging. Okey. Kasih tu pok punya daging. Nak bismillah ni. Kinzir. Kau makan apa tu Ki? Tak tahu bos. Apa bos? Kau ambil mana? Ni. Kau pergi letak balik. Kat situ saya kira dulu. Alamak pok Alamak saya tak baca. Itulah pengalaman saya. Jadi itu pengalaman saya memang saya keliru. Memang saya pun keliru sebenarnya. Sebab saya ingat cerita seram dia nak cerita. Bukan. Tapi rupanya pasal babi rupanya. Ya. Aduh. Memang musibat. Saya kena scam hari ni. Itu dia. Tapi tak apa bang. Abang dah berjaya scam CEO kapal. Tapi itu Pualah kau tahu. Pualah aku concentrate. Mana hantu nak keluar ni. Sekali rupanya salah makan babi kan. Tapi nasib baik tak masuk dalam Nasib mulut baik. itulah. Betul Itu lah. je. Itulah Betul. pengalaman saya kat offshore itu je lah. Betul. Kalau seram-seram lain belum ada lagi lah. Belum ada lagi lah. Pendinding kuat ni. Pendinding Alhamdulillah. Sebenarnya bila memang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wala quwwata illa billah. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita menarik yang korang kena subscribe channel ni dan korang dapatkan sendiri. Sebenarnya guys, dekat dalam Misa Podcast ni kita orang mengetengahkan industri expert tau. Bila cakap pasal industri expert ni, dalam bahagian teknikal, perkilangan, korang nak bawa drone, korang bahagian kulinari. Kulinari ni bahagian masak-masak dan juga macam-macam lagi dalam oil and gas dan juga perkapalan. Korang akan dibawa ke sini dan kita nak dengar cerita korang sendiri. Macam mana daripada korang susah sampai besar supaya menjadi inspirasi untuk anak-anak muda dalam Malaysia dan juga luar negara. Dan tak lebih pada tu, kita dah nak share sesuatu kebaikan. Sebab apa tau bang? Ya. Sebaik-baik manusia, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Betul. Sebab dalam Islam dia cakap apa tau? Dia orang kata nak jadi Allah paling malu dengan hamba Allah ni yang menolong orang lain. Dia bukan sebab kau sembahyang 5 waktu, puasa lengkap 29 hari di bulan Ramadan, bukan. Betul. Tetapi Allah malu bila ada hamba dia yang boleh tolong manusia lain. Sebab dia kata orang tu dah buat kerja aku jadi malu dengan hamba ni. Maka sebab itulah Misa Podcast ni dijemput sewa kapal ni dan membawa industri expert macam ni untuk menceritakan. Sikit banyak memberi inspirasi lah kepada korang. Korang bayang lah saya nak bagi tahu. Abang Zaki ni daripada SPM sahaja. Siapa kata orang yang ada SPM tak boleh berjaya? Betul. Macam mana? Apa pendapat abang? Sebenarnya tak ada benda yang mustahil ni. Saya sendirilah, contohlah saya sendirilah. Daripada SPM pun saya fikir masa tu saya dah down tau. Seriously saya cakap, demi Allah saya macam dah down. Yelah. Sebab kadang-kadang tak semua orang pandai. Dilahirkan pandai. Betul saya faham. Jadi sebab itulah saya beranikan diri walaupun dah usia dah habis kan. Join Misa juga. Join Misa. Jadi saya cakap saya tengok package dia tu memang komplit. Komplit dan sangat mudah. Bila kita dah ada, bila kita masuk Misa ni, satu benda komplit tu dah ada, satu package. Bayaran Misa okey tak? Berbaloi ke, murah ke? Bagi saya lah, personally lah. Bagi saya murah ke mahal tu, personally bagi saya murah ke mahal tu memang sangat berbaloi lah bagi saya. Sebab saya buat sekaji lidik sikit, research secara sendiri. Memang saya tengok daripada banyak-banyak institut dekat Malaysia ni, minta maaf cakap, memang Misa ni antara yang termurah. Jenis saya lepas tu bila dah bagi murah kau cakap scam. Musibat kau. Ada ramai betul. Bila dah bagi murah, betul ke murah? Itu kalau package umrah 4,000 ke bawah, itu namanya scam. Sebab tak ada lagi umrah bawah RM4,000. Betul. Tapi kalau kau dapat 4,300, jangan pergi. Kau jumpa sewa kapal, tanya dulu. Saya boleh buat risikan dekat balai polis terdekat. Tetapi kalau belajar 4,000, belajar macam mana? Dalam saya 3 bulan. Saya masa tu dalam 12,000. Tapi 12,000 tu kita banyak dapat benefit. Sangat-sangat banyak. Okey. Mantap. Jadi dekat sini terang lagi bersuluh, aku tak nak cakap lebih. Misa memang dah proven Abang Zaki ni sebagai seorang alumni daripada Malaysian Industry Skill Academy, Misa. Kalau korang yang berminat nak join Misa, jangan lepaskan peluang. Korang boleh klik dekat bawah ni. Betul. Dan subscribe channel ni. Tolonglah follow, jangan tak follow. Bukan kena bayar pun. Dan kepada mereka yang berminat dapatkan buku Pelaut Melaya, hasil penulisan saya sendiri. Dan dalam buku ni ada kisah-kisah yang menarik yang mungkin tercetuskan, menjentikkan batang hidung korang untuk terus berkarier dekat dalam industri dan mengharumkan nama negara. Guys, dekat sini sewa kapal dan juga Abang Zaki ingin mengucapkan terima kasih. Di mana yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Dan kita adalah Misa.my, We Create Industry Expert. Mudahnya kerja. Kita akan jumpa untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum.